Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar? Selamat pagi. Sekarang dah tepat jam 12 pagi. Okey, pada hari ini saya ingin berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua mengenai kebaikan menyimpan emas bersama Public Gold. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan semua yang join live saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okey. Puan Noriza, Tuan Acik, Norzira, Puan Aisyah, Puan Ziana Muhammad, terima kasih join live saya pada pagi ini. Puan Raisha, hai Puan Raisha, terima kasih join live saya. Tuan Fitri Morsi, okey, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Puan Nabila Razak, Tuan Faiz 22, terima kasih Tuan Muhammad Hilmi 24. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini saya nak berkongsikan mengenai kebaikan menyimpan emas. Sebelum tu tuan-tuan, saya memperkenalkan diri saya dululah. Nama saya Khairul Fazan. Saya merupakan dealer aktif Public Gold di bawah rangkaian G100 di bawah bimbingan mentor saya Tuan Haji Muhammad Zulkifli bin Syafiq. So tuan-tuan, siapakah Tuan Haji Muhammad Zulkifli bin Syafiq ini tuan-tuan? Okay, Tuan Haji Muhammad Zulkifli bin Syafiq ini merupakan founder G100 yang merupakan satu networking yang paling besar di dalam Public Gold lah. So tuan-tuan, Tuan Haji Muhammad Zulkifli bin Syafiq ini dia telah lama membuat atau memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia tentang kebaikan menyimpan emas. Dan dia mengeluarkan 2 buah buku, iaitu buku Misi Bebas Hutang. Ini buku dia, buku Misi Bebas Hutang, dan juga buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. So kalau tuan-tuan buka dekat TikTok Shop, tuan-tuan boleh search buku ni, Misi Bebas Hutang, dan juga buku dia kalau dia jual dekat TikTok Shop ni, dia akan jual dua, dia akan buat combo terus, Misi Bebas Hutang dan juga Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. So tuan-tuan, Tuan Haji Muhammad Zulkifli bin Syafiq ini dia bermula dengan blog lah. Dia buat penulisan blog, dan juga sekarang ni dia ada dia punya laman web dia lah. Jadi dia memberikan kesedaran tentang kebaikan menyimpan emas, juga bagaimana dengan menggunakan emas kita boleh menyelesaikan hutang-hutang kita lah. So tuan-tuan, kebanyakan daripada kita sekarang ni memang tidak boleh lari lah daripada hutang, terutamanya pinjaman di bank-bank lah kan. Jadi kalau kita nak beli rumah, kita nak beli kereta sekarang, memang kita akan berhutang dengan bank. So kalau macam contoh kita beli kereta yang harga dia 80,000 kan, kita sebenarnya akan bayar sebenarnya lebih daripada 80,000 lah. Sebab apa? Dekat bank ni dia akan ada interest. So tuan-tuan, buku Misi Bebas Hutang ni, kalau tuan-tuan dapatkan, tuan-tuan boleh dapatkan di TikTok Shop lah. Tuan-tuan boleh search saja buku ni. Dia menceritakan dan berkongsikan pengalaman beliau sendirilah, bagaimana beliau boleh mencapai dan juga strategi-strategi yang boleh digunakan untuk kita mencapai kebebasan keuangan, iaitu financial freedom lah. So tuan-tuan, bagaimana emas boleh membantu kita untuk mempercepatkan kita punya hutang-hutang. So kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin berminat untuk memulakan simpanan bersama Public Gold, saya boleh pinkan borang biru ni, tuan-tuan boleh isikan borang tu. InsyaAllah saya akan bimbing tuan-tuan dan saya akan hubungi tuan-tuan lah untuk tuan-tuan memulakan simpanan emas bersama Public Gold. So tuan-tuan, Public Gold ni tuan-tuan, dia ada satu aplikasi Public Gold lah yang mana memudahkan seluruh rakyat Malaysia untuk memulakan simpanan emas serendah RM100. Tuan-tuan nak simpan 500 pun boleh, tuan-tuan nak simpan 1000 pun boleh, tapi paling minimum adalah RM100. So tuan-tuan, apabila kita boleh start menyimpan serendah RM100, kita maksudnya ramai golongan boleh simpan lah, terutamanya golongan pelajar, suri rumah, mereka yang baru memulakan pekerjaan. So memulakan pekerjaan, gaji diorang starting dengan 1,500, 1,600, dah boleh start menyimpan emas.
Kenapa emas? Kenapa emas dan tidak duit? Okey tuan-tuan. So tuan-tuan, nanti saya akan sharekanlah kebaikan-kebaikan untuk simpanan jangka masa panjang lah, terutamanya untuk simpanan jangka masa panjang. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak memulakan simpanan emas bersama Public Gold ni, satu benda yang kita kena tahu adalah bukanlah emas itu yang menyebabkan kita kaya, tetapi ilmu tentang emas tu itulah yang menyebabkan kita kaya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apabila kita ada ilmu, kita akan tahu apa yang kita buat. Sebenarnya tuan-tuan, bukan dalam menyimpan emas ya, apa-apa saja yang perkara yang tuan-tuan nak lakukan, tuan-tuan nak mulakan bisnes yang baru, tuan-tuan nak buat mungkin nak melabur dalam hartanah ataupun nak melabur dalam saham, tuan-tuan kena ada ilmu. Sebab apa? Kalau tanpa ilmu, kita akan hilang. Kita akan hilang tujuan dan juga hilang arah lah. So tuan-tuan, untuk pada pagi ni tuan-tuan, saya nak kongsikan mengenai asas menyimpan emas. So kalau tuan-tuan nak mulakan simpanan emas ni, tuan-tuan kena belajar asas dia lah, yang mana saya nak kongsikan pada pagi ni lah. So tuan-tuan, pertama sekali yang kita kena tahu adalah apabila kita beli emas, kita kena dapat emas. Itu asas yang pertama. So tuan-tuan kena tahu, apabila tuan-tuan beli emas, tuan-tuan kena dapat emas. Sebab apa tuan-tuan? Okey, terutamanya emas fizikal lah. Sebab apa? Emas ni tuan-tuan, dia merupakan harta ribawi. Dalam hadis Nabi, ada 6 item yang dikategorikan sebagai harta ribawi lah. Pertama, emas, perak, tamar, gandum, bali dan juga garam. So dalam hadis Nabi tuan-tuan, 6 item ni dikategorikan sebagai harta ribawi. So harta ribawi tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan nak beli, tuan-tuan kena dapat on the spot. Dia tak boleh tertangguh-tangguh lah. Dia tidak boleh tertangguh-tangguh. So itu ada asas yang pertama yang kita kena tahu, iaitu apabila kita beli emas, kita kena dapat emas. Okey, yang kedua tuan-tuan, emas ni tuan-tuan, dia bila kita dapat manfaat dia apabila kita beli dengan harga yang rendah dan juga kita akan jual dengan harga yang tinggi. Ini asas yang kedua tuan-tuan kena tahu kalau tuan-tuan nak memulakan simpanan emas. Sebab apa tuan-tuan? Emas ni satu perkara yang kita kena tahu, emas ni tak ada dividen, emas ni tak ada bonus. So sekiranya tuan-tuan ada siapa-siapa saja yang di luar sana yang mengoffer tuan-tuan, kau beli emas dengan aku ni, kau tak akan dapat emas. Itu satu red flag yang pertama lah. Bermaksud kita beli emas yang pertama, kita kena dapat emas. Jadi kalau tuan-tuan tak dapat emas tuan-tuan tu, tuan-tuan kena berhati-hati. Okay, and then yang kedua adalah emas ni tuan-tuan, dia semata-mata kenaikan harga emas. That's why tuan-tuan, emas ni sesuai untuk simpanan sekurang-kurangnya, untuk simpanan jangka masa panjang. Jangka masa panjang tu berapa lama? Sekurang-kurangnya 2 tahun ataupun 3 tahun ke atas. 2 tahun ataupun 3 tahun ke atas. So emas ni tuan-tuan, kita akan dapat manfaat dia apabila kita beli dengan harga yang rendah, ini kita akan jual dengan harga yang tinggi. So dia tak akan ada dividen, dia tidak akan ada bonus. So kalau tuan-tuan ada siapa-siapa yang offer kepada tuan-tuan, okey, kau beli emas dengan aku, engkau tak akan dapat emas, tapi engkau akan dapat dividen, ataupun kau dapat bonus, akan dapat passive income tiap-tiap bulan. Itu adalah salah satu perniagaan yang bertopengkan emas lah. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati dekat situ. Dan tuan-tuan, yang ketiga adalah emas ni adalah untuk simpanan tempoh jangka masa panjang. Jangka masa panjang tu berapa lama? Sekurang-kurangnya 2 tahun ataupun 3 tahun ke atas. Ini satu yang pengalaman yang saya kongsikan kepada tuan-tuan lah. Tuan-tuan, saya pernah beli 1 dinar pada tahun 2022 yang pada ketika itu harga dia 1150. 1150. Hari ni tuan-tuan, 1 dinar sekiranya saya nak jual, saya boleh jual dia dengan harga 2,300. Jadi lebih daripada RM1,000 kenaikan dia. Jadi sebab apa tuan-tuan, emas ni kita kena tahu, kalau kita berdasarkan rekod daripada tahun 2000 sehingga 2025, kenaikan harga emas ni tuan-tuan setiap tahun adalah sekurang-kurangnya 10%. Dia punya purata dia. So daripada tahun 2000 sehinggalah 2025, kenaikan harga emas ni adalah 10%. So bila kita tahu 10% tuan-tuan, kalau 25 tahun dah lebih kurang 250% kenaikan dia. Okey tuan-tuan, Tuan Hafiz, Phil Hafiz, macam kenal ni kawan saya ni kot. Okey tuan-tuan, so tuan-tuan, itu adalah asas yang kita kena tahu, iaitu kita beli emas, kita kena dapat emas. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, emas ni kita beli dengan harga yang rendah, ini kita akan jual dengan harga yang tinggi lah. Jadi kalau emas ni dia tak ada so-called passive income, dia tak akan ada dividen, dia tidak ada pendapatan bulanan. Dia memang semata-mata kenaikan harga emas saja. And then yang ketiga adalah emas ni sesuai untuk simpanan tempoh jangka masa panjang.
Tempoh jangka masa panjang sangat sesuai lah. So tempoh jangka masa panjang tu berapa lama? Sekurang-kurangnya 2 tahun ataupun 3 tahun ke atas. So kalau duit tuan-tuan, duit lebihan tuan-tuan yang tuan-tuan nak gunakan mungkin 6 bulan akan datang ataupun setahun ke bawah. Saya tak saja untuk tuan-tuan simpan dalam bentuk emas lah. Tuan-tuan simpan saja dalam ASB atau dalam bank. Sebab apa? Kalau tuan-tuan simpan dalam bentuk emas, kebarangkalian untuk tuan-tuan berhadapan dengan kerugian tu adalah sangat tinggi lah. And then yang keempat dia adalah ilmu tentang emas tu. Sebab apa tuan-tuan? Bukanlah emas itu yang menjadikan kita kaya, tetapi ilmu tentang emas tu yang menyebabkan kita kaya. So itu adalah 4 asas dia. Pertama, beli emas kena dapat emas. Emas ni adalah semata-mata dengan keuntungannya adalah kenaikan harga emas. Yang ketiga, untuk tempoh jangka masa panjang. And then yang keempat, kita kena tahu ilmu tentang emas. So apabila kita bercerita tentang emas ni semata-mata kenaikan harga emas, dia terdapat 2 kategori. Sama ada kategori penyimpan ataupun kategori pelabur. Sebab penyimpan dan juga pelabur ni, kedua-dua kategori ini dia akan mendapat manfaat dengan emas tu dengan kenaikan harga emas. Tapi apakah perbezaan penyimpan dan juga pelabur? Okey tuan-tuan, pelabur ni tuan-tuan selalunya dia akan monitor harga. Dia akan monitor harga emas turun, and then dia akan jual balik dengan harga yang tinggi. Itu adalah perbezaan penyimpan dan juga pelabur lah. So pelabur ni juga tuan-tuan selalunya dia akan beli item-item yang besar. Contohnya item tu 1 kilogram ataupun 500 gram ataupun 250 gram. Sebab apa? Apabila berlaku kenaikan harga emas, dia akan dapat keuntungan margin tu lebih besar. Jadi tuan-tuan, kalau 1 kilogram emas tuan-tuan hari ni lebih kurang 500 ke 600 ribu. Kalau tuan-tuan ada modal yang besar, tuan-tuan boleh jadi pelabur lah. Sebab apa? Pelabur ni dia akan beli item-item yang besar. Sebab apa? Bila berlaku kenaikan harga emas, dia akan dapat margin yang besar. Tetapi kalau tuan-tuan mungkin ada lebihan 400 setiap-tiap bulan ataupun mungkin tuan-tuan nak ada lebihan 300, tuan-tuan tidak boleh meletakkan diri tuan-tuan sebagai seorang pelabur. Tuan-tuan kena letakkan diri tuan-tuan sebagai seorang penyimpan emas. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Penyimpan emas ni tuan-tuan, dia tidak akan monitor harga emas naik turun. Dia hanya fokuskan kepada gram dia sahaja. Macam contoh saya merupakan penyimpan emas. So penyimpan emas tuan-tuan, apa yang saya buat, saya hanya fokuskan kepada gram saya saja. So saya dan juga family saya dalam misi untuk menyimpan 1 kilogram emas. 1 kilogram emas ni akan bermula dengan 1 gram kita yang pertama lah. So sekarang tuan-tuan, saya dah konsisten 1 gram emas setiap bulan. Termasuklah isteri saya. Untuk kami achieve 1 kilogram emas lah. Mungkin akan mengambil tempoh masa yang lama, tetapi kami percaya by month, by years, kami punya jumlah gram kami akan makin bertambah. Tak kisah harga emas naik ke harga emas turun. Kami tak kisah. Sebab apa? Kami hanya fokuskan kepada gram emas kami saja. So tuan-tuan, menurut mentor saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli bin Syafi'i, and then Mahaguru Emas Malaysia, macam contoh Tuan Syukur Hashim, and then penulis bestseller Tuan Azizi Ali, diorang memberitahu antara pelabur dan juga penyimpan, mana yang selalunya akan berjaya ataupun akan berjaya mengekalkan kekayaan dia. Jawapan mereka adalah tuan-tuan, penyimpan emas selalunya akan berjaya untuk menjadi kaya lah. Sebab apa? Dia hanya fokus untuk menambahkan gram dia, dan dalam masa yang sama dia menambahkan kekayaan dia. Berbanding dengan pelabur. Pelabur ni sebab apa? Dia beli emas dengan harga yang rendah. Dan apabila dijual emas dia balik, bila harga emas naik, dia akan jual emas dia. So dia punya simpanan dia tu tidak kekal. Dia akan dapat keuntungan yang instan lah. Mungkin dia akan simpan setahun ataupun 2 tahun, and bila dia akan jual balik. Bila dia dah jual emas dia saja, bermaksud aset yang akan mengekalkan nilai inflasi tu dah tak ada dah. So itu dia tu. So kita kena tahu sama ada kita ni kategorikan sebagai penyimpan atau kita kategorikan sebagai pelabur. Kalau tuan-tuan mungkin ada modal yang besar, tuan-tuan boleh beli 1 kilogram ataupun lebih daripada 1 kilogram, tuan-tuan boleh letakkan diri tuan-tuan sebagai seorang pelabur lah. Tapi kalau tuan-tuan mungkin ada lebihan 200 ataupun 300 ringgit kan, tuan-tuan kena letakkan diri tuan-tuan sebagai penyimpan emas. Dan bila tuan-tuan meletakkan diri tuan-tuan sebagai penyimpan emas, tuan-tuan tak boleh fokus pada naik turun harga emas. Sebab apa? Kalau tuan-tuan fokus kepada turun naik harga emas, kesudahannya ada 2. Sama ada tuan-tuan akan tangguhkan tuan-tuan punya simpanan, ataupun tuan-tuan akan membeli emas tu dengan harga yang lebih tinggi. Sebab apa tuan-tuan? Apabila kita monitor harga emas, kita confirm lah kita nak dapat harga yang terbaik. Okey tuan-tuan, tapi saya nak tanya tuan-tuan, apakah harga terbaik 1 gram emas pada hari ini? Adakah 400? Adakah 500?
sangat mustahil lah tuan-tuan untuk harga emas tu turun. So kalau macam contoh, tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan nak buat, harga emas naik tuan-tuan akan happy, harga emas turun tuan-tuan akan lagi happy. Ini untuk yang penyimpan emas lah. Macam contoh saya lah. Saya tuan-tuan, apabila harga emas naik, saya akan jadi happy. Sebab apa? Saya tahu aset-aset yang saya simpan dalam bentuk emas ni semakin lama semakin bernilai. Semakin lama semakin bernilai. Tetapi apabila harga emas turun, saya tidak akan rasa sedih atau tidak akan rasa risau. Saya akan jadi semakin happy. Sebab apa? Saya boleh beli item emas dengan item emas yang berharga ni dengan harga yang lebih murah. So tuan-tuan, saya ada peace of mind. Saya tak fikir harga emas naik kan, harga emas turun, saya fokuskan kepada gram saja. So itu tuan-tuan, tuan-tuan kena tahulah asas untuk tuan-tuan menyimpan emas supaya tuan-tuan tidak berasa risau. Sebab apa? Sebab apa bila tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan akan tahu apa yang tuan-tuan buat. Bila tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan akan takkan risau pun, tidak akan monitor pun harga. Tuan-tuan hanya fokuskan kepada gram saja. So tuan-tuan dan puan-puan semua, sekiranya tuan-tuan dan ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-tuan boleh isikan borang ni. InsyaAllah saya akan hubungi tuan-tuan dan membantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold. So tuan-tuan, Public Gold ni tuan-tuan, dia menawarkan untuk kita menyimpan emas serendah RM100. So bila dia boleh buat RM100, dia meraihkan rakyat Malaysia. Kalau tak dulu tuan-tuan, kita fikir hanya orang-orang kaya saja yang boleh simpan emas, betul tak? Macam contoh saya. Kalau contoh saya hari ni tuan-tuan, saya pergi ke kedai emas untuk beli item 1 gram. Harga dah RM500. Kalau saya ni, saya akan berfikir, RM500 ni banyak kan. Lala saya akan tangguh saya punya simpanan emas saya. So bila dengan RM100 tuan-tuan, dia sangat fleksibel. Kita boleh letak berapa kali yang kita nak, dah ikut kita punya bajet. Tuan-tuan nak simpan 200 pun boleh, tuan-tuan nak simpan 300 pun boleh, tak ada masalah. Tapi paling minimum adalah RM100. So bila RM100 ni dia sangat mudah. So kalau tuan-tuan masukkan RM100, tuan-tuan start simpanan tuan-tuan RM100 dalam bentuk emas. Kalau tuan-tuan masukkan mungkin 7 kali atau 6 kali, tuan-tuan akan ada lebih kurang 1 gram lah. 1 gram emas. Dan bila tuan-tuan ada 1 gram emas, tuan-tuan boleh arahkan sistem untuk memfizikalkan emas. So dengan Public Gold ni tuan-tuan boleh fizikalkan serendah 0.5 gram. Tuan-tuan nak fizikalkan 0.5 gram boleh, 1 gram boleh, 5 gram pun boleh, 10 gram pun boleh, 20 gram, ikut bajet tuan-tuan. So tuan-tuan, apabila kita ada flexibility kan, kita boleh simpan 200 sebulan, ataupun kita boleh simpan 300 sebulan, ataupun mungkin serendah RM100. So tuan-tuan kena sangat fleksibel. Tuan-tuan boleh simpan sikit-sikit. Bila cukup tuan-tuan punya target, tuan-tuan boleh fizikalkan. So tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, saya dan isteri kami dah fizikalkan almost 50 gram hingga 60 gram emas. Emas fizikal lah. So tuan-tuan, 50 gram, 60 gram ni bukanlah kami beli terus. Kami simpan sikit-sikit. Apabila cukup 5 gram, kami fizikalkan. Apabila cukup 10 gram, kami fizikalkan. Apabila cukup 20 gram, kami fizikalkan. So tuan-tuan yang mana baru join live saya ni, tuan-tuan boleh follow saya. Tuan-tuan boleh tengok satu video yang saya pinkan dalam akaun TikTok saya ni, yang mana saya memfizikalkan 20 gram emas. 20 gram emas melalui mesin apa? Melalui mesin ATM. So melalui mesin ATM pun kita dah boleh keluarkan. So tuan-tuan, Public Gold ni tuan-tuan, dia sangat-sangat menggalakkan penyimpan-penyimpan emas dia untuk memfizikalkan emas. Untuk makluman tuan-tuan lah, penyimpan-penyimpan emas Public Gold ni dah lebih daripada 2 juta. Sekarang dalam proses untuk mencapai 3 juta penyimpan emas. Penyimpan emas ni bukan setakat di Malaysia. Ada yang daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Brunei, semua dah ada dah tuan-tuan. So dia dah hampir dah tembus pasaran Asia Tenggara lah. Di Malaysia saja mungkin saya rasa lebih kurang 2 juta penyimpan emas. Dan Public Gold ni dah memfizikalkan bertan-tan emas daripada tahun 2008. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidak ketinggalan lagi lah, kalau tuan-tuan nak mulakan simpanan emas tuan-tuan, tuan-tuan boleh isikan borang ni. Okay, saya akan isikan pinkan borang ni. Tuan-tuan boleh isikan borang ni. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan hubungi tuan-tuan dan membantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold. Okay tuan-tuan. So tuan-tuan, tips menyimpan. Tips menyimpan. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca buku-buku guru-guru kewangan sama ada di Malaysia ataupun di luar negara, okay, tuan-tuan, selalunya tuan-tuan, guru-guru kewangan ni akan suggest kita ada buat satu so-called istilah dia adalah forgotten saving.
iaitu simpanan yang dilupakan. So simpanan yang dilupakan ni terpulanglah pada tuan-tuan sama ada tuan-tuan nak simpan dalam bentuk duit ataupun tuan-tuan nak simpan dalam bentuk emas lah. Tak ada masalah. So tuan-tuan, berapa persenkah daripada kita punya, kalau macam tuan-tuan kerja makan gaji kan, berapa persen yang diperlukan untuk tuan-tuan simpan? Kalau ikut dalam buku-buku guru-guru kewangan di Malaysia dan di luar negara, persen yang diperlukan adalah sekitar 10%. So kalau gaji tuan-tuan 2,000, 10% tu adalah 200 lah. Kalau gaji tuan-tuan 3,000, tuan-tuan punya 10% adalah 300. 10% yang diletakkan sebagai forgotten saving. Forgotten saving ni adalah simpanan yang dilupakan. Maksudnya kita tak boleh tengok pun. Kita tak boleh tengok pun. So bila kita kata forgotten saving ni, satu perkara yang kita kena tahu adalah kita tak boleh pantau lah. Kita tak boleh tengok-tengok, tak boleh. And then dia susah untuk diakses. Contoh dulu tuan-tuan, simpanan, kalau kita simpan dalam bentuk duit lah, dulu contoh yang saya buat dulu adalah saya simpan di ASB ataupun di tabung haji lah, yang mana dulu kita kalau nak update, kita nak tahu berapa jumlah yang kita simpan, kita akan update buku. Tapi sekarang tuan-tuan, apabila dah ada apps yang pelbagai, zaman pun dah makin moden kan, kita akan pantau juga. Sebab apa tuan-tuan? Apabila tuan-tuan memantau tuan-tuan punya simpanan, dia dah takkan jadi forgotten saving lah. Sebab apa? Duit ni tuan-tuan, sifat dia adalah untuk kita berbelanja lah. Makin banyak duit tu yang kita simpan, sebenarnya semakin mudah untuk kita berbelanja lah. Dulu tuan-tuan, apa benda yang ni saya berceritakan pengalaman saya lah tuan-tuan. Dulu saya simpankan duit, saya asingkan dia dalam satu akaun. Tapi masalahnya apabila saya pantau duit saya dah simpan lebih kurang 5,000 ke 6,000. Apabila saya tengok duit saya ni, duit ni tuan-tuan, duit ni apabila kita tengok, semakin itulah kita rasa nak berbelanja. Memang itulah sifat dia. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita ikut secara matematik ataupun ikut secara logik, kalau tuan-tuan simpan, kita ambil jumlah, contoh tuan-tuan simpan 1,000 sebulan, 1,000 sebulan. So sekiranya ikut logik matematiknya, kalau kita simpan 1,000 sebulan, kalau kita simpan dalam masa tempoh setahun, kita akan ada 12,000 selalunya. Selalunya. Tetapi tuan-tuan, apabila kita simpan dalam bentuk duit dan kita tahu duit ni dia punya sifat dia ni adalah untuk kita berbelanja. Saya tak nafikan ada je orang boleh simpan duit, tetapi tuan-tuan, majoriti daripada kita tak ada simpanan walaupun 1,000. Ini yang data yang dikeluarkan oleh Bank Negara lah. Bank Negara pada tahun 2015, majoriti 70% hingga 75% hingga 80% rakyat Malaysia ni tak ada simpanan walaupun 1,000. Tetapi kalau ikut secara matematiknya, kalau kita simpan 1,000 sebulan, dalam masa setahun kita akan ada 12,000. Tetapi tuan-tuan, majoriti daripada kita tak akan berjaya akan ada 12,000. Sebab apa tuan-tuan? Apabila kita nak berbelanja, selalunya kita dah tak akan ikut logik. Kita akan ikut emosi kita. Saya rasa tuan-tuan pun mungkin menghadapi masalah yang sama, termasuklah saya. Sebab apa tuan-tuan, pada asalnya nak pergi beli satu barang je. Selalunya apabila kita pergi bershopping ke apa kan, selalunya kita akan beli lebih daripada satu barang. Lagi-lagilah kalau kita bawa anak-anak kita keluar kan, daripada kita nak belanja RM100, tetapi apabila kita nak berbelanja, selalunya kita dah tak ikut logik lah, kita akan ikut emosi kita pada ketika itu. So tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan ada simpanan dalam bentuk duit tetapi berlaku kebocoran, maksudnya tuan-tuan terpaksa guna kan, jadi itu dipanggilkan kebocoran dalam simpanan lah, terutama dalam bentuk duit. Sebab apa tuan-tuan? Duit ni sifat dia adalah untuk kita berbelanja. Memang macam tu. Ada je ada je orang yang boleh simpan duit, saya tak nafikan, tetapi majoriti daripada kita macam tu. So tuan-tuan, dulu saya simpan duit, bila saya nampak simpanan saya 5,000, 6,000, mulalah saya gatal tangan. Sehinggalah saya memulakan simpanan dalam bentuk emas. Sebab apa tuan-tuan? Contoh let's say lah tuan-tuan menyimpan dalam bentuk emas. So apabila tuan-tuan simpan dalam bentuk emas, satu perkara yang sokong dalam kita kata kita nak simpankan emas sebagai kita punya forgotten saving lah. Forgotten saving, simpanan yang dilupakan. Kalau kita simpan dalam bentuk duit, tuan-tuan sebenarnya tak boleh tengok. Tak boleh tengok, sebab bila tuan-tuan tengok je, tuan-tuan akan ada
emosi tuan-tuan untuk berbelanja tu sangat tinggilah apabila dalam bentuk duit. Tetapi tuan-tuan, apabila tuan-tuan simpan tuan punya foreign saving dalam bentuk emas, tuan-tuan digalakkan untuk melihat terutamanya emas fizikal ni. Sebab apa tuan-tuan? Emas fizikal ni, contohnya emas fizikal, tak kisahlah emas fizikal kita pegang di tangan ke ataupun emas yang kita simpan dalam akaun dalam bentuk gap ke kan. Kita akan ada daripada segi emosinya, kita akan rasa macam untuk kita tambah lagi. Bila kita tengok emas dalam bentuk fizikal, kita tengok cantik kan, kita nampak mungkin kita akan terdorong untuk menyimpan. Sebab apa tuan-tuan? Satu perkara yang kita kena tahu adalah, contoh ini untuk yang mereka yang beragama Islam. Tuan-tuan pernah tak terfikir kenapa apabila kita simpan emas ataupun perak, kita diwajibkan untuk membayar zakat apabila sudah cukup haul dia? Kenapa kalau kita tak simpan simpan koprum ke simpan aluminium, kita tak kena bayar zakat? Tapi kenapa kita simpan emas atau simpan perak, kita kena bayar zakat? Sebab apa tuan-tuan? Tuhan ni dia cipta, dia tahu manusia ni apabila dia simpan item-item berharga seperti emas dan juga perak, dia akan jadi semakin tamak dan juga semakin tamak lah. Jadi tuan-tuan, why not kita gunakan psikologi yang ditanamkan dalam jiwa manusia ni untuk kita memulakan simpanan emas, dan tanpa kita sedar kita ada kita punya simpanan. Tuan-tuan, saya dulu tuan-tuan, pada tahun 2022 lah, tahun 2022 saya dan isteri memulakan simpanan dalam bentuk emas. Setelah kami simpan dalam bentuk duit, dalam kami bocor lah. Duit yang kami simpan dalam masa setahun, 5,000 ke 6,000, habis dalam masa 2 minggu sahaja tuan-tuan. Sebab apa? Duit ni tuan-tuan, bila kita simpan, bila kita dah guna je contoh daripada 6,000 tu kan, kita guna je 1,000, kita akan terdorong untuk kita habiskan. Tuan-tuan pernah tak fikir tak tuan-tuan dapat gaji bulan-bulan, tapi tak tahu apa yang tuan-tuan buat, tapi habis juga duit. Padahal boleh je kita menyimpan kan, tetapi bila kita, walaupun kita simpan dalam akaun yang berlainan, tetapi kita akan korek juga. Itulah sifat yang duit tuan-tuan. Apabila duit ni kita akan nak berbelanja. So tuan-tuan, pada tahun 2022 saya memulakan simpanan dalam bentuk emas lah, saya dan juga isteri. Apa yang kami buat tuan-tuan? Kami membuat satu simpanan emas dalam bentuk easy payment purchase lah, yang di dalam akaun public gold ni. So easy payment purchase ni dia membenarkan kita untuk membuat secara ansuran lah. Contoh pada ketika itu, 1 dinar yang saya beli pada tahun 2022, saya beli 1 dinar, isteri saya beli 1 dinar. Pada ketika itu tuan-tuan, harga dia 1,150. 1,150. So kami buatlah ansuran selama 10 bulan. So sampai saja 10 bulan, habis 10 bulan, kami teruskan EPP kami yang kedua pada tahun 2023. Masa time tu saya beli 5 gram, isteri saya beli 1 dinar. Kami pun bayarlah bulan-bulan, tanpa kami melihat harga. Ini habis saja EPP kami yang kedua, kami teruskan EPP kami yang ketiga pada tahun 2024. Saya beli 5 gram, isteri saya beli 1 dinar. Sehinggalah pada awal tahun 2025 ni, saya tanya kepada isteri saya, kita beli emas ni dah berapa gram dah? Isteri saya beritahu, pada awal tahun 2025, okey, kita ada 1 dinar. 1 dinar ni tuan-tuan berat dia 4.25 gram lah. Okey, kita 1 dinar ni kita ada 4 keping, dan 5 gram ni kita ada 2 keping. Saya kata, berapa gram tu? So bila kami total up, harga jumlah gram yang kami ada adalah 27 gram. Dan pada awal tahun ini tuan-tuan, 27 gram tu sekitar 13,000. Kami kata, boleh pun kita menyimpan rupanya. Boleh pun kita menyimpan tanpa kami sedar. Dan bila kami tahu, dan kami cek balik pada bulan lepas tuan-tuan, emas yang pada awal tahun ni 13,000, masa time ni dah meningkat kepada RM15,000. Nampak tak? So kami dah nampak dah kebaikan menyimpan emas tu. So di samping kami menambah gram kami, tanpa kami sedar kami dah ada simpanan kami. Dan start daripada itulah kami mula konsisten menyimpan emas, dan alhamdulillah tuan-tuan, saya dan juga isteri dah ada almost 1/10 daripada 1 kilogram. 1/10 daripada 1 kilogram. Tanpa kami sedar. Kalau tak dulu tuan-tuan, kami simpan duit, saya simpan dalam bentuk duit, saya rasalah mungkin tak cecah pun 10,000 kami akan berbelanja terus. Sebab apa tuan-tuan? Duit ni apabila kita tengok dalam bank, kita akan makin nak berbelanja, nak juga berbelanja. Sebab itulah sifat duit. Sebab duit ni adalah sifat dia adalah untuk berbelanja. Dan apabila kita berbelanja tuan-tuan, kita dah tak guna logik dah. Kita akan menggunakan emosi kita untuk berbelanja. So tuan-tuan, itu antara contoh yang saya boleh kongsikan tuan-tuan, kenapa kalau kita
simpan dalam bentuk emas, kita akan ada mampu untuk ada simpanan kita tanpa kita sedar. So tuan-tuan, satu perkara yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan, apabila tuan-tuan dah tahu tuan-tuan merupakan penyimpan emas dan tuan-tuan bukan pelabur kan, itu adalah benda yang tuan-tuan kena tahu lah apabila tuan-tuan simpan emas. So apabila kita tahu, apabila kita ada ilmu, kita akan tahu apa yang kita nak buat lah. Dan apabila kita ada ilmu emas, kita akan tahu kita ni kategori penyimpan ke kategori pelabur. So apabila kita dah ada ilmu dan kita dah tahu kita ni adalah penyimpan emas, kita akan ada matlamat simpanan emas. So tuan-tuan, apabila tuan-tuan simpan emas ni, tuan-tuan akan ada matlamat tuan-tuan lah. Dan setiap orang matlamat dia berbeza-beza. Ada orang yang mungkin bujang, tuan-tuan dan perempuan yang mungkin bujang, mungkin matlamat tuan-tuan untuk berkahwin, kan? Apabila tuan-tuan punya, contoh saya kan, saya matlamat simpanan emas saya adalah untuk dana pendidikan anak-anak saya. Mungkin saya boleh jadikan simpanan emas tu sebagai saya punya kos untuk pergi haji. Sebab apa? Saya ni contoh kos untuk pergi haji tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan menyimpan dalam bentuk emas, sebenarnya tuan-tuan dah menyimatkan almost 80%. 80% kos untuk simpan untuk pergi haji. Okey, ini adalah data yang saya boleh kongsikan pada tuan-tuan lah. Ini untuk data untuk golongan B40 lah, golongan B40. So tuan-tuan, pada tahun kita ambil data ni, saya ambil data ni 25 tahun yang lepas lah. Okey tuan-tuan, pada tahun 1998 hingga tahun 2000 lah. Pada ketika itu tuan-tuan tahu tak 1 gram emas berapa berat dia? Berapa berat dia pula? Berapa harga dia? 1 gram emas tuan-tuan pada ketika itu, pada tahun 1998, pada tahun 2000, harga dia sekitar RM35 hingga RM40 sahaja tuan-tuan. RM35 hingga RM40. Kalau kita nak pergi haji pada ketika itu, kalau kita simpan dalam bentuk emas, tuan-tuan memerlukan sekitar 264 gram. 264 gram. Okey, daripada tahun 1998 hingga 2000. Kita fast forward ke hadapan, pada tahun 2011, kalau tak salah saya, pada tahun 2011, jumlah gram yang diperlukan untuk kita pergi haji pada ketika itu adalah sekitar 68 gram saja. Tuan-tuan bayangkan, daripada 264 gram pada tahun 2000, kalau kita simpan emas, pada tahun 2011 tuan-tuan, dia dah drop daripada 264 tu kepada 68 gram. 68 gram tuan-tuan. So tuan-tuan, kita fast forward lagi pada tahun 2023. 2023 tuan-tuan, kalau kita simpan dalam bentuk emas, kita memerlukan sekitar 40 gram sahaja. 40 gram emas sahaja tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, untuk golongan B40, berapa ribu yang diperlukan tuan-tuan untuk pergi haji? Tuan-tuan tahu tak berapa ribu? Boleh komen sikit tak? Saya beritahu je lah terus. Jumlah yang diperlukan untuk pergi haji untuk golongan B40, tuan-tuan, golongan B40 adalah sekitar 15,000. 15,000 tuan-tuan, hari ni kalau kita convertkan dalam bentuk gram, sekitar 25 gram hingga 27 gram. Hari ni tau, 2025. Tapi tahun 2023, 40 gram. Tuan-tuan nak, by tahun tuan-tuan, sebenarnya jumlah gram yang kita nak pergi dan nak digunakan untuk pergi haji semakin lama semakin berkurang. Dan saya percaya mungkin lagi 3 tahun, mungkin lagi 5 tahun, mungkin lagi 10 tahun, mungkin sekitar 20 gram saja diperlukan. So contoh, kita ambillah 24 gram. 24 gram 24 gram untuk kita pergi haji ya. Okay, let's say tuan-tuan simpan 1 bulan 1 gram. Kalau dalam masa 20 tahun, 2 tahun tuan-tuan akan ada 24 gram. Dan saya percaya mungkin lagi 3 tahun atau 4 tahun akan datang, jumlah untuk kita pergi haji itu adalah sekitar 20 gram sahaja. Jadi kalau tuan-tuan simpan dalam bentuk emas, sebenarnya tanpa tuan-tuan sedar, tuan-tuan akan menjimat kos tuan-tuan untuk pergi haji. Sebab apa? Disebabkan apa tuan-tuan? Disebabkan satu faktor dia adalah disebabkan kenaikan harga emas itu sendirilah. And then disebabkan satu lagi, disebabkan okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan simpan dalam bentuk duit kan, tuan-tuan kata okey 15,000 untuk tahun ni, untuk golongan B40 kena 15,000. So tuan-tuan kata aku simpanlah duit aku 15,000. So tuan-tuan divide kan dalam masa 2 tahun. So tuan-tuan masa 2 tahun akan daripada sekarang hingga 2 tahun akan datang, tuan-tuan dah cukup simpan duit, cukup 15,000. Tuan-tuan percaya tak tuan-tuan? Mungkin lagi 3 tahun ataupun 2 tahun akan datang,
kos untuk pergi haji kalau kita simpan duit dah bukan 15,000 dah. Dia bagi 17,000. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Berlakunya inflasi kepada duit mata wang kita ni tuan-tuan. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk emas, sebenarnya emas ni dia kalis inflasi. Dia kalis inflasi. That's why tuan-tuan, bila kita tengok balik, emas ni sesuai untuk simpanan jangka masa panjang. Sebab apa? Dia kalis inflasi. Tuan-tuan tahu tak? Setiap tahun tuan-tuan, saban tahun, inflasi memakan duit kertas kita ni almost 4% setahun. Kalau 10%, kalau 10 tahun dah lebih kurang 40%. Tuan-tuan, tanpa kita sedar. Kita tengok contoh dulu tuan-tuan, roti yang kita beli, yang kita makan dulu 40 sen harga dia. Sekarang dah berapa? RM1.2. Kenapa harga naik? Disebabkan inflasi tu tuan-tuan. Ini adalah satu lagi contoh yang saya suka kongsikan lah. Bagaimana emas ni boleh mengekalkan kekayaan kita ni. Emas tuan-tuan dia tak jadikan kita kaya pun sebenarnya. Emas ni pun tak jadikan kita kaya pun sebenarnya. Emas ni dia boleh mengekalkan kekayaan kita dan dalam masa sama dia kaliskan kita punya simpanan kita daripada berlakunya inflasi. Okey. Ini satu lagi contoh yang saya suka kongsikan apabila saya buat live lah, bagaimana emas ni boleh mengekalkan kekayaan dia. Okey tuan-tuan, tadi saya bagi contoh 25 tahun, saya bagi contoh 20 tahun yang lepas, compare dengan sekarang lah. Macam contoh kita tengok 20 tahun, 25 tahun yang lepas, pada tahun 2000, 1 gram emas sekitar RM30 hingga RM40. RM35 hingga RM40. Hari ni 1 gram dah naik RM500. Okay. Ini saya ambil satu contoh lagi jauh lah. Kita ambil contoh 1000 tahun ke belakang. Ini contoh 1400 tahun lah. Okay, contoh dia adalah macam ni tuan-tuan. Dalam hadis Nabi, hadis ni dia dikategorikan sebagai hasan lah, sahih lah, hadis yang sahih. Tapi dalam hadis ni tuan-tuan, dia tak ceritakan pun untuk kita simpan emas, tidak. Tetapi dia menceritakan bagaimana satu dinar yang berat dia lebih kurang 4.25 gram ni mampu mengekalkan nilai dia dalam tempoh 1400 tahun. Okay. Ini kisah ni adalah hadis Nabi tuan-tuan. Okay, tuan-tuan, pada ketika itu 1400 tahun lepas pada zaman Nabi ni ada 1 dinar. So 1 dinar dia ni berat dia 4.25 gram. So tuan-tuan, Nabi pun ambil 1 dinar ni serahkan kepada seorang sahabat dia bernama Urwah. So dia beritahu Urwah, ini saya ceritakan supaya dalam bahasa kita lah supaya kita mudah faham. Dia kata Urwah, 1 dinar ni kau tolong belikan 2 ekor kambing. Kita kata dia suruhlah Urwah ni, Nabi Muhammad SAW ni suruh sahabat Urwah ni untuk belikan 2 ekor kambing. So Urwah ni bawa 1 dinar, pergi dapatkan 2 ekor kambing. So tuan-tuan, on the way nak balik, berjayalah dapat 2 ekor kambing. On the way nak balik, Urwah ni berjaya menjual salah seekor kambing ni dengan harga 1 dinar. So apabila Urwah ni berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dia berserahkan 1 dinar dan juga seekor kambing. So Nabi ni dia seolah-olah dia tak keluar modal pun. Dia dapat balik 1 dinar dia dan dapat ekstra pula 1 ekor kambing. So disebabkan peristiwa ini tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW ni mendoakan sahabat ni, Urwah ni, dia kata Urwah, engkau akan berjaya menjual apa saja walaupun yang engkau jual tu debu. Nampak tak doa Nabi ni tuan-tuan? So berkat doa Nabi ni tuan-tuan, Urwah ni berjaya mengumpul lebih kurang 30,000 hingga 40,000 keping dinar. 1 dinar tu dapat kumpul 30,000 hingga 40,000 tuan-tuan. Tuan-tuan kira sendirilah. Kalau 1 dinar berat dia 4.25 gram, kalikan dengan 30,000. Berapa banyak dia dapat tu. So dalam hadis Nabi ni tuan-tuan, dia tak ceritakan pun untuk kita simpan emas. Tidak diceritakan pun. Dia kata simpan emas, tak ada. Cuma diceritakan dulu 1 dinar ni beli 2 ekor kambing. Okey tuan-tuan, cuba kita relatekan tuan-tuan. Kita cuba tadaburkan cerita Nabi ni lah. Kita relatekan dengan zaman sekarang ni. Tuan-tuan, 1 dinar yang ada di tangan saya, tak nampak kan? Tapi dalam simpanan saya lah. 1 dinar tuan-tuan, hari ini kalau kita ada 1 dinar dan kita jual, kita akan jual dia dengan harga 2,300. 2,300 tuan-tuan, pada hari ini adakah kita mampu untuk membeli 2 ekor kambing? Kita kena tengok lah. Tuan-tuan, saya dah tengok dah tuan-tuan. Harga seekor kambing ni sekitar 900 hingga 1,000 kita akan dapat seekor kambing. So kalau 2,300 tuan-tuan, kita masih boleh dapat 2 ekor kambing lagi. Pada zaman Nabi 1,400 tahun yang lepas, 1 dinar ni boleh memiliki 2 ekor kambing. Pada hari ini tuan-tuan, 1 dinar ni masih boleh mengekalkan untuk membeli 2 ekor kambing. 1,400 tahun tuan-tuan.
1400 tahun, satu dinar ni boleh mengekalkan nilai dia untuk membeli 2 ekor kambing. Dan saya percaya 500 tahun akan datang ataupun 1000 tahun akan datang, satu dinar emas ni dia boleh mengekalkan nilai dia untuk beli 2 ekor kambing. So tuan-tuan, adakah emas ni menjadikan kita lagi kaya? Oh tidak tuan-tuan. Emas ni dia hanya mengekalkan kekayaan dia tu, nilai dia tu. So satu dinar, itu yang saya ceritakan tadi tu, satu dinar emas pada zaman Nabi 1400 tahun yang lepas boleh beli 2 ekor kambing. Hari ini tuan-tuan, kalau kita ada satu dinar, kita jual 2,300, kita masih akan dapat 2 ekor kambing lagi. Dan saya percaya tuan-tuan, kalau 1400 tahun dia boleh mengekalkan, saya percaya akan datang tuan-tuan, satu dinar ni mampu untuk membeli 2 ekor kambing. Itu cerita. So kita kena tadabbur lah cerita ni. So kita tengok cerita yang pada zaman Nabi, hadis pada zaman Nabi tu, satu dinar boleh beli 2 ekor kambing, dan kita relate-kan dengan zaman sekarang. So tuan-tuan, emas ni tidak boleh menambahkan kekayaan kita. So macam mana kita nak tambahkan kekayaan kita? Kita tambahlah jumlah gram emas kita. Kalau contoh kan tuan-tuan, 2 tahun lepas atau 3 tahun lepas tuan-tuan ada 1 dinar. Hari ini pun tuan-tuan ada 1 dinar juga. Tuan-tuan tak menambahkan kekayaan tuan-tuan pun. Tuan-tuan hanya mengekalkan kekayaan. Tapi kalau hari ni tuan-tuan, 2 tahun lepas tuan-tuan ada 1 dinar, tapi hari ni tuan-tuan ada 10 dinar. Itulah yang baru kita akan katakan yang tuan-tuan menambahkan kekayaan kita. So macam tu tuan-tuan. So tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan nak memulakan simpanan dalam bentuk emas, saya boleh guide tuan-tuan lah. Dan saya punya bimbingan ni sangat percuma. Tuan-tuan hanya buat pendaftaran ni percuma saja. Dan tuan-tuan boleh mulakan simpan serendah RM100. Tuan-tuan nak simpan 500 pun boleh, tuan-tuan nak simpan 700 pun boleh, tuan-tuan nak simpan 100 hari ni, esok, lusa pun boleh. Dan tuan-tuan boleh buat transaksi, buat simpanan 24 jam at any time. Tuan-tuan tak perlu pergi kedai emas pun. Tuan-tuan tak perlu pergi kedai emas. Tuan-tuan sebelum tidur ni, aku nak tambah 100 gram, RM100. Lepas tu esok pagi, aku nak tambahlah RM200. Sangat fleksibel. So tuan-tuan, saya akan pitkan borang biru ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh isikan borang biru ni. And then saya akan hubungi tuan-tuan lah untuk membantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold. Okay tuan-tuan. Okay tuan-tuan, saya rasa dah dekat 30 minit sebab saya pun tak bahas untuk live lama-lama pada malam ni. Jadi tuan-tuan yang mana baru join live saya ni, tuan-tuan boleh follow saya dalam TikTok saya ni. Saya sharekan pelbagai video-video tentang kebaikan menyimpan emas, kenapa emas tidak duit kan. Duit ni kita perlukan juga tuan-tuan, tetapi untuk lebihan duit yang tuan-tuan nak gunakan mungkin 2 tahun ataupun 3 tahun ke atas, duit yang tuan-tuan nak gunakan untuk tuan-tuan pergi haji, duit yang tuan-tuan nak gunakan untuk berkahwin mungkin lagi 3 tahun, tuan-tuan boleh simpan dalam bentuk emas. Tapi kalau duit yang tuan-tuan nak guna mungkin lagi 6 bulan akan datang, ataupun sebulan, setahun akan datang, setahun ke bawah lah. Jadi saya tak saja untuk tuan simpan dalam bentuk emas lah, atau tuan simpan saja dalam bentuk duit. Okay tuan-tuan. Okay tuan-tuan, saya nak akhiri saya punya live pada malam ni. Mana tuan-tuan yang baru join live saya ni, saya ucapkan terima kasih lah. Jangan lupa follow jangan lupa follow akaun saya. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan sebab ini saya dah lama tak live ni sebenarnya. Hari ni pula berpeluang untuk dapat live kan. So insyaAllah lepas ni saya akan cuba try live setiap hari dan berkongsikan tentang kebaikan menyimpan emas. Okay tuan-tuan, saya akhiri tuan-tuan dan puan-puan semua live saya pada malam ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum.